kembali lagi saya Saleha dari DCM Motor. Okey, korang mana yang nak cari motor touring yang tak besar dan just nice je. Ni dia motor Morbidelli T502X dengan harga RM28,888 sahaja. So apa yang istimewa kat motor ni? Jom ikut saya review. Motor ni didatangkan dengan sisi 486, ada 2 silinder, 4 stroke, 8 valve dan didatangkan dengan double overcam dan menghasilkan 47 horsepower dan 45 Nm of torque. Untuk motor ni didatangkan dengan double disc, 2 piston, kaliper dia daripada Jejuan. Untuk saiz tayar depan ni 110 dan tayar belakang 150. Tayar ni pun didatangkan sekali dengan tayar off-road lah. So cerita pasal off-road, motor ni dia ada 2 mode, iaitu off-road ataupun on-road. So korang boleh adjust kat situ. Motor ni didatangkan dengan meter TFT, so agak jelas lah kalau untuk waktu malam. Dan dia punya mesin ni boleh up and down, boleh adjust. Macam biasa lampu motor ni macam biasalah lampu LED. Untuk motor ni ketinggian dia 803 mm. So untuk berat dia 210 sahaja. Untuk tank dia besar, 18 liter. Okey, dengan harga motor RM28,888, korang rasa berbala tak dengan motor touring ni? Okey, untuk motor ni kita ada bagi special gift lah, 5 tahun warranty dan 10 tahun service free untuk upah sahajalah. So untuk motor ni didatangkan dengan 2 color, satu color hitam dan satu lagi color biru. Okey, korang boleh beli cash ataupun beli EPP ataupun buat loan. So untuk detail lanjut, boleh je WhatsApp saya di link di bawah. Jumpa saya di next video. Bye bye.